Kak Azhar merayu dengan doktor kalau kena potong nanti. Ya, betul sangat-sangat. Itulah pengalaman ngeri sangat pada Kak Azhar. Ya Allah, kan? Buasir dah terkeluar. Bayangkan, pedih, nak duduk susah, nak bergerak susah, nak berjalan susah. Ya Allah, Allah je lah yang tahu masa tu. Kak Azhar kena buasir ni sebab kerja dululah, kan? Angkat berat, lepas tu ditambah dengan stres lagi. Bila jumpa doktor, doktor suruh potong. Allah, Kak Azhar merayu dengan doktor. Kalau kena potong nanti, confirm nikmat nak membuang tu hilang. Betul tak? So, Alhamdulillah, lepas Kak Azhar ikhtiar dengan superfood, buasir Kak Azhar ni baik. Alhamdulillah, usus yang terkeluar tu, tombong yang terkeluar tu, dia boleh masuk balik. Syukur sangat-sangat. Itulah asbab 3 hari Kak Azhar amalkan sunnah superfood ni. Alhamdulillah. Jadi kalau kat luar sana ada persoalan macam Kak Azhar ni, kena buasir, kan? Kena cepat-cepat ikhtiar. Sebelum apa? Sebelum hilang nikmat nak membuang dengan gembira tu. Yelah kan, muka dah cantik-cantik, tapi kena buasir. Hilang serinya dek. Cantik ni hilang.